Setiap kali ada model AI baru, mesti dia claim dia yang paling power sekali. Tapi bila kita try, macam biasa-biasa je kan. Samalah macam dua model baru dari China ni, Kimi K2.5 dan Qwen 3 Max Thinking. So kenapa benda ni jadi? Sebenarnya ada satu fenomena yang dipanggil sebagai benchmarking. So model-model ni bukan tak bagus, dia power dan murah sebenarnya. Cuma bila kita try, dia macam tak mencapai dia punya level hype yang dipromote tu. So benchmarking ni apa sebenarnya? Nak senang faham macam ni lah. AI punya benchmark ni kan, dia macam satu soalan exam yang semua orang dah tahu dah apa jawapan dia. Dan company AI ni dia boleh ambil exam ni berkali-kali sambil dia improve dia punya model. So ada kemungkinan yang syarikat-syarikat AI ni dia buat model dia bukan based on nak improve real world punya usage, tapi based on nak dapatkan markah benchmark yang tinggi. Dan kalau betul diorang memang nak tipu, tapi most probably diorang tak buat lah benda ni. Diorang sebenarnya boleh masukkan je semua soalan dan jawapan benchmark tu tadi dalam diorang punya training data. So hasil dia muncullah model yang dapat skor yang tinggi dalam benchmark, tapi bila kita try macam biasa-biasa je. Sekarang ni kita tengah cerita pasal model dari China, tapi sebenarnya model dari US pun macam lama apa semua pernah kena tuduh dengan isu yang sama. Tapi apa-apa pun, the good thing is sistem benchmark ni sentiasa ditambah baik. Contohnya kita ada sistem live bench yang mana diorang akan tukar soalan benchmark dia setiap bulan. So lagi susah untuk company nak game benchmark AI ni, ataupun SWE bench yang mana untuk model tu dapat skor yang tinggi dalam benchmark ni, dia kena faham, model tu kena ada kemampuan untuk proses beratus-ratus file coding. Dan at the same time, hampir setiap hari ada je company baru, universiti baru yang muncul dengan diorang punya sistem benchmark. So kita harap satu hari nanti kita akan ada satu sistem benchmark yang lebih reliable.